ayah saya mati 12 tahun dah. Saya pergi kubur ayah saya bagi salam dan bercakap-cakap dengan arwah. Ada orang kata tak boleh, tak baik. Satu lagi, saya jarang mimpi arwah. Kalau saya sebulan lagi kubur dia, saya akan mimpi ke dia. Sebab memang di semua kubur. Apakah tanda mimpi itu? Kalau kita mimpi orang yang telah mati daripada orang yang kita kasih, itu sebenarnya sebagai basyirah. Allah nak menggembirakan kita. Ada orang yang bila dia kematian ayah dia tak dapat nampak dah. Tapi ada orang yang Allah masih lagi beri nampak di dalam alam mimpi. Faham? Dia tidak ada pelik apa-apa. Sebab ada orang kata kalau mimpi ayah mati dah, tanda kita nak mati dah. Salah tu. Tanda mimpi nak mati itu bukan lihat ayah yang mati dalam mimpi. Tetapi kita tak mimpi pun panggil ayah dah. Faham? Tak tidur lagi ayah. Itu dah lama tu. Kemudian pula dia bercakap, dia pergi kubur ayah, semoga ayah tenang di sana, wahai bapakku. Boleh apa tak bolehnya. Tapi bernasabah dengan isi perbualan tadi. Faham lagi? Isi perbualan tu biar bernasabah. Dia pergi, wahai bapaku atau wahai ibuku, nampak, kami adik-beradik merindukan ibu. Tak salah tu.